Apa beza conventional braces dan self-ligating braces? Braces dia basic ada 3 components. Biasanya dia ada brackets, and then dia ada wire, and dia ada getah atau dia panggil o-ring ataupun donut, ataupun certain doktor dia akan guna ligature wire ataupun kita panggil Kobayashi wire. Untuk conventional braces, 3 komponen yang saya sebutkan tadi tu mesti ada. Dia kena ada brackets, wire dan juga getah. Conventional braces ni ramai sangat orang guna sebabnya dia kelihatan comel dan cantik. Sebabnya getah tu boleh pilih macam-macam jenis dekat market. Ada macam-macam warna, macam-macam design. So ramai orang pilih conventional braces. At the same time, conventional braces ni harga dia lebih murah dan lebih jimat. Kebanyakannya student biasa ambil package yang conventional braces. Braces conventional ini kena activate dengan doktor setiap bulan. Kalau satu kali appointment korang tak datang, so tak ada pergerakan ini, maka hilang. Tempoh pemakaian braces conventional pula dia lebih lama tempoh dia, sebab kita kena aktifkan setiap bulan. Berbanding dengan self-ligating, conventional ni dia lama sikit proses pemakaian dia. Treatment dia berbeza. Sebab apa? Nanti saya akan explain kenapa self-ligating tu lagi cepat daripada conventional. So saya explain pasal self-ligating pula. Self-ligating dia berbeza dengan conventional braces. Self-ligating ni dia ada 2 komponen saja. Dia hanya ada brackets dengan wire. Dia tak perlukan getah, o-ring ataupun any ligature wire, Kobayashi ke, untuk ikatkan brackets tu dengan wire. Sebabnya dekat bracket tu sendiri dia dah ada slot, dia dah ada pintu dia untuk lock the wire dekat dalam bracket tu. Sebabkan dia ada lock tu, jadi tak perlu nak datang untuk visit dengan doktor setiap bulan. Korang boleh datang sebulan setengah atau 2 bulan sekali sahaja. Sebabkan self-ligating ni dia dah ada lock dia sendiri, dia ada pintu dia sendiri. So dia tak ada isu yang getah akan loose, getah akan putus. So movement dia sentiasa ada, continuously moving. Jadi self-ligating ni dia tak ada isu yang akan stop movement. Macam saya kata, continuously moving, sentiasa bergerak, pergerakan dia. And dia adalah pergerakan yang slow, kita tak nampak. Tapi sebabkan dia continuously, sentiasa je bergerak, pergerakan tu, dia menyebabkan pergerakan ni lebih laju daripada conventional braces. Faham tak kat situ? Kalau conventional braces, korang kena datang setiap sebulan sekali. Sebabnya lepas 1 bulan, getah tu dah loose, tak ada pergerakan, terus stop. Kalau korang lewat 1-2 minggu, and then 1-2 minggu tu tak ada pergerakan lah. Tapi kalau self-ligating braces, korang delay 1-2 minggu pun daripada tarik appointment, still akan ada movement sebab dia dah ada lock. That's why self-ligating ni pergerakan dia lebih laju compared to conventional. Boleh faham kan? So ini contoh kes dekat klinik Everglow, di mana this patient, dua-dua patient ni dia datang dengan komplain yang sama, severe crowding, perlukan 4 batang gigi cabut. Cuma pilihan berbeza, satu self-ligating, satu conventional braces. And waktu tempoh dia orang pakai adalah lebih kurang bulan yang sama. Tapi selepas 10 bulan, self-ligating hasil dia lebih cepat. Dia lebih cepat rata compared to conventional braces yang ambil masa 11 bulan untuk kes ni bagi rata. Kat situ dah nampak perbezaan dia kan? So tak salah korang nak pilih yang mana satu, conventional braces ke self-ligating braces ke. Dua-dua aim dia sama sahaja. Aim dia untuk ratakan gigi, nak bagi luruskan gigi, bagi senang korang nak makan, bagi korang punya confident level jadi lebih yakin. So tak ada masalah nak conventional ke self-ligating. Hopefully apa yang saya explain, apa yang saya share ni dapat membantu korang buat pilihan.